Hai, Assalamualaikum semua. Bulan Ramadan dah tiba. Jom kita buat air yang penuh khasiat, sedap dan menyegarkan. Air Aidin Fresh plus cincau. And for those yang tak tahu Aidin Fresh ni apa, Aidin Fresh ni ialah susu kambing plus kurma dan banyak lagi bahan lain yang berkhasiat dan sedap. Okey, jom kita bancuh. Okay, first kali kita potong cincau belah dua macam ni, and kita potong nipis-nipis. Kemudian kita potong random je, macam buat dadu macam tu. And hampa boleh potong ikut kreativiti masing-masing. Kemudian hampa masukkan ais ke dalam jug dan masukkan cincau yang kita potong tadi. Tuangkan susu Aidin Fresh ke dalam jug yang berisi ais dan cincau. Masya Allah, nampak sedap sangat. Aidin Fresh ni lemak-lemak manis dan rasa segar untuk dinikmati. Memang terbaik untuk buka puasa. Okey, hampa boleh hidangkan Aidin Fresh ni untuk berbuka puasa nanti. Sebotol Aidin Fresh ni boleh 1 jug tau, tapi cukup ke 1? Mesti perlu ada stok banyak-banyak dekat rumah. Jangan lupa dapatkan Aidin Fresh ni untuk resepi ni tau. Tag kawan-kawan hampa untuk cuba resepi ni juga. Dan selamat berbuka puasa.